Anggota Parlimen bagi SMC Hong Kong North, Dr. Amy Khor dan Division Brickland Don Wee tidak akan bertanding dalam GE 2025. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong yang menerajui pasukan PAP di GRC Choa Chu Kang berkata ini sebahagian usaha parti itu untuk memenuhi aspirasi generasi pengundi yang baru. Beliau juga memperkenalkan dua muka baru yang akan menyertainya dan Encik Zulkarnain Abdul Rahim untuk bertanding di GRC itu. Menteri Negara Kanan Kemampanan dan Sekitaran merangkap pengangkutan Dr. Amy Khor sudah berkhidmat di SMC Hong Kong North sejak tahun 2011. SMC itu sudah diserap masuk dalam GRC Choa Chu Kang dalam GE 2025 dan Dr. Khor mengundurkan diri untuk memberi laluan bagi calon-calon baharu. We want to bring in new candidates so that we can lead Singapore forward, people who can engage the new generation of voters and population who may have different aspirations, different vision, different passion. And I think it's important for us to continuously renew our slate of candidates at every election. But at the same time, those who are experienced will also be retained to make sure that there is continuity. DPM Gan yang sudah menjadi AP di kawasan ini selama hampir 20 tahun akan memimpin pasukan PAP ini yang disertai Encik Zulkarnain Abdul Rahim serta dua calon baharu. Mereka ialah mantan Pegawai Kanan Perkhidmatan Awam Jeffrey Xiao dan Profesor Madya dari Institut Teknologi Singapura Dr. Chu Pei Ling. Kita membina rangkaian masyarakat kemasyarakatan yang dapat membina bersama. Jadi dengan ini saya bersama apa-apa badan-badan yang terkait dengan masyarakat Choa Chu Kang, kita akan bekerjasama untuk melakarkan plan induk kita. Bagi SMC Bukit Gombak yang baru dibentuk pula, PAP akan menampilkan Menteri Negara Kanan Kebudayaan Masyarakat dan Belia Loh Yen Ling sebagai calon.